Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang di sini yang ada mengalami masalah kebas tangan, ya, sakit bahu ke, lenguh tangan, kerana nak sidai kain, lenguh dah. Sidai kain, lenguh dah. Nak menulis pun lenguh. Okey, kadang-kadang kita ni buat kerja terlalu, orang kata, beri tumpuan hingga badan kita tak bergerak. Ha, contohnya kita tengok handphone. Malah handphone ni kerjanya tunduk aja. Ha, sampai 30 minit, 1 jam menghadap handphone. Jadi benda tu sukar nak dielakkan pada zaman sekarang ni. Okey, mungkin di antara anda pernah mengalami pengalaman uh, kemalangan, trauma, ya, di mana hentakan tu boleh menyebabkan tengkuk kita ke depan, ke belakang. Itu juga memberi kesan. Bersilat, taekwondo, kungfu ke, trauma, eh. Tendangan-tendangan itu menyebabkan bila berlaku slip disc di bahagian tengkuk. Menjahit, ya betul. Ini menjahit. Orang perempuan kalau dia kerja dia menjahit untuk anak cucu dia, dia akan sentiasa kebas lah. Jadi nak mengelakkan jadi slip disc, ha, kita buat teknik ni. Tapi kalau dah jadi slip disc pun boleh kita guna teknik yang konversikan. Tetapi kalau dah teruk sangat, anda perlukan rawatan juga. Nah, ini cervical. Ini kepala. Ini kepala, ini cervical. Kalau zoom in pada jarak dekat, maka dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni lah. Okay, nampak tak? Bila kita tengok pandangan sisi, dia kita akan rasa sini keras, sini keras. Ini dipanggil transverse process. Transverse process. Biasanya yang boleh menyebabkan berlakunya kebas ni ialah di bahagian bawah dia sekali, di bahagian bawah. Daripada C5, C6, C7. Ini dipanggil C5, C6, C7. Yang bahagian kuning ni, C5, C6, C7 yang boleh, yang selalu menyebabkan kebas tangan. Ya. Tapi kadang T1 juga boleh menyebabkan, tapi saya fokus kepada bahagian C5, C6, C7. Okey. Ah, jadi kita nak tahu kat mana tulang tu, ya, kedudukan tulang tu, kedudukan tulang yang keras tu. Kita kena tahu dulu tulang tu di mana. Ni leher, tapi tulang tu kat mana? Dekat sini, ni tenggorok. Jangan tekan berat dan tercekik. Dia dia dekat belakang telinga. Dekat belakang telinga ni, dekat belakang telinga, start daripada leher ni, dia akan rasa ada tulang keras. Tulang keras. Dapat rasa tak? Antara daging dengan tempat keras tu tulang lah. Nampak tak gambar tengah tu? Ah, Situlah letaknya tulang. Ya? Apa dipanggil transverse process. Bahagian yang bertanda putih yang tengah ni saya tunjukkan. Ni bahagian ni. Bahagian ini adakah anda merasai di kawasan gambar ni? Cuba awak tekan titik putih ni. Ya? Tekan titik putih ni, tak rasa macam ada tulang keras. Macam ada kayu. Itulah tulang cervical di sebelah tepi. Ha, Akan tetapi biasanya yang menyebabkan dia berlaku masalah slip disc ni bahagian bawah dia. Itu bahagian bawah ni, bahagian bawah dia sini. Bahagian bawah dia ni. Maksudnya di bawah leher, ya, bawah leher. Dia bukannya berada di tengah ataupun atas. Okey, mula itu dulu. Kalau itu awak tak dapat, kat manalah kot. Semuanya keras pun, ha, semuanya keras. Itu cari, kalau keras pun keras, cari yang paling keras. Cari yang paling keras. Okey, rasa tak tulang? Belakang tinggal ni, cuba tekan. Tulang kan?
Tulang kan? Tulang kan? Rasa tulang. Dia kat bawah sekali. Situlah dia. Bawah sekali. Habis-habis bawah. Itu bagian bawah sekali yang menyebabkan kebas di situ. Jangan kau buat kat sini. Ni memang kereh tenggorok kan. Ni kat sini. Belakang ni, belakang cuping ni. Balik turun ke bawah. Sini semua ni ialah keras macam kayu. Itulah tulang. Kalau misalnya masalah kebas, kita tak tahu kadang puncanya kebas sebelah kiri, kadang puncanya sebelah kanan. Itu sebabnya kadang-kadang kita jangan pula fikir kalau kebas di sebelah kanan, maka kita pun urut sebelah kanan. Tak semestinya. Kadang sekatan tu berlaku di sebelah kiri, menyebabkan sebelah kanan tertekan. Okey. Jadi kita jadi kita dalam pembelajaran kita hari ini kita tak payah fikir yang mana tersekat, yang mana yang menekan kat apa. Kita tekan dua-dua. Kita tekan dua-dua. Okey. Sebelum kita nak tekan, ya, bagi mereka yang ada masalah sakit bahu, lenguh ke apa, ya, uh, cervical, ya, sakit seluruh tangan dan sebagainya, anda anda cuba anda side bend kepala anda dulu. Side bend kepala anda bermaksud telinga ke bahu. Ah, okey, ke kiri. Ni kiri ya. Ni kiri. Kiri. Kemudian tadi telinga ke bahu, sekarang dagu pula ke bahu. Ah, okey. Sekarang buat ke kanan. Ini bukannya rawatan ya, ini ujian. Okey. Um, Kemudian sebelah kanan pula. Telinga ke bahu, lepas tu dagu ke arah bahu. Ha. Ini bagus juga untuk merawat belikat ya. Ini bukan rawatan, ini ujian. Okey, kita bandingkan antara kiri dan kanan mana yang sukar ataupun yang mana yang membuatkan anda rasa sakit. Anda jangan fikir rasa sakit itu di mana. Asalkan rasa sakit, kita nak tahu kedudukan kepala kita macam mana. Adakah berkeadaan seperti ini ke arah kiri ataupun sebelah kanan? Ya, Uh, yang mana sukar? Itu kita nak tahu. Ya, yang mana sukar? Kiri ke kanan? Okey, sekarang mari kita rawat. Mari kita rawat. Sebelum kita nak rawat, ah, anda spray lah kat belakang telinga ni, ataupun bagilah minyak ke. Minyak jangan minyak licin tau, minyak kesat, minyak zaitun ke, eh? Awak urut-urut dulu lah, urut-urut dulu ala-ala kadarnya, turun urut bawah urut gitu. Ah, ini orang kata apa? Mula-mula kenalah berkasih sayang dulu dengan tengkuk kita. Jangan terus tenyih je kan. Tukar kan. Okey. Tekan dan urut. Jangan terus urut. Tekan dan urut. Tekan macam ni. Tekan, urut. Tekan, urut. Tekan, urut. Tekan, urut. Nampak? Tekan, urut. Tekan, urut. Nampak ke? Hmm. Dah. Itu baru belum perawatan lagi. Itu baru muka di rumah. Sekarang, sekarang ni, tangan kita ni tekan tempat yang tulang tu. Yang paling bawah sekali ya. Yang paling bawah sekali. Tempat awak jangan tekan dia punya darah pula. Tekan tu tulang. Ni. Ni. Dah? Tekan tu tulang. Kalau tangan anda tak kuat, maklumlah lenguh kan. Minta spouse kita, minta tekan bawah. Jangan leher pula ditekannya. Insurans tak ada tu. Okey. Okey, kita tekan kat sini. Kalau ada spouse, minta dia tekan dari belakang.
Tekan sini. Guna tiga jari atau empat jari. Ah, Ataupun buat macam ini pun boleh. Tapi kalau tangan awak besar lah. Ah, ah, Ni kungfu ni. Okey. Ingat ya, jangan tekan saudara, tekan tulang ya. Dah? Okey dah? Okey. Okey. Sekarang kepala anda hala ke arah yang sukar. Contohnya, kalau saya contohnya sebelah kiri saya sukar ataupun sakit ataupun saya tak agak sukar untuk ke kiri ataupun bila saya ke kiri jadi sakit, awak hendaklah tekan sini dan awak pergi ke uh, toleh ke arah kiri. Siapa yang masalah kiri? Tekan, tapi ingat ya, ini tulangnya bergerak. Tulang tu bergerak. Jangan awak tekan jadi daging. Sebabkan dia bergerak, awak pun ikut tulang tu. Supaya tulang tu dia bergerak ke belakang, maka awak pergi ke belakang juga. Okey? Dah. Tekan situ. Kita hendaklah pandang kiri. Yang masalah kiri. Siapa yang masalah di kanan? Tekan sini, pandang ke kanan. Ha. Pandang sampai habis, tekan sampai habis, tekan sampai habis, tekan, tekan, tekan. Pause dia dengan awak tekan bahagian sini. Ha. Siapa yang ada orang di belakang? Ada tak sini? Pause ada kat belakang. Anak ke siapa? Tekan sini. Tekan ni. Tekan sebelah tangan pun tak apa. Dari belakang, kalau dari belakang tekan sebelah tangan je. Senang. Okey, kalau dari belakang tekan sebelah tangan. Ah. Saya boleh lah. Saya boleh buat sendiri. Eh. ah, Okey. Okey, sekarang saya masalah saya sebelah kiri. Tukar sebelah kiri. Jadi saya pusing lah. Tapi saya kena ikut. Ni saya kena ikut sebab bila tengkuk lari, tulang belakang pun lari. Jadi kita tangan kita kena ikut. Ha, okey? Ikut, 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 ikut. Kita toleh lagi, toleh lagi, toleh lagi, toleh lagi sampai toleh, sampai tak boleh lagi nak toleh. Okey. Dah. Hmm. Okey. 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 Sekarang cuba anda rasakan tangan yang kebas lengan yang berikat tu. Tapi kalau awak nak toleh tu jangan toleh ala kadar je. Awak memang betul-betul toleh. Kemudian force lagi sampai boleh jauh lagi. Anda kalau rajin buat daripada atas sampai ke bawah, awak buat semua. Sampai ke habis leher ni bawah. Pun boleh. Okey, kita buat satu lagi kaedah. Kongsikan kaedah. Yang ni paling mudah. Paling paling mudah. Okey. Paling mudah iaitu anda anda urut keseluruhan di sini, urut keseluruhan di sini. Ini dia akan melembutkan saraf tu. Ni dan urut di kiri kanan. Okey. Sekarang kita ambil tiga jari ni dekat, ni dekat apa ni? Nampak tak? Ni. Dekat tepi telinga. Ni telinga tepinya. Atas bawah tekan. Okey. Ha. Okey. Ah Kun sebelah mana? Sesatu lah sebab awak lengur kan. Satu. Tekan. Bila awak tekan, cuba awak rasa tengkuk anda. Okey. Tekan. Ah, Rasa tengkuk. Okey. Lepas tu sini pula. Okey. Kemudian awak gosok di sini. Ini paling mudah. Gosok je. Gosok di sekitar besar kat sini. Ah, eh?
Ha. Urut, 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 urut. Ha. Okey. Ha. Pun saya ni nak urut. Ha. Buat macam ni. Ha. Buat macam ni. Urut, urut. Kaedah macam ni ke, kaedah macam ni ke, ikut kesesuaian anda lah. Ada yang atas bawah, ada kiri kanan, tak kisahlah. Tapi bahagian sini, luas sini, bahagian luas ni, urut bahagian sini. Dengan hidungnya, dengan dahinya, ya, tekan. Mata tak payahlah. Maksudnya bahagian ni semua ni. Ha. Ha. Sekarang rasanya macam mana? Cuba anda rasa uh, kebas apa lenguh di tengkuk ke apa ke. Lagi tekan kuat lagi bagus. Ni contohnya saya nak, contohnya saya tekuk saya sini sakit apa, si lenguh. Dia bukan cerita pasal bahu tau. Okey, contohnya lah saya tengkuk saya lenguh sini. Okey. Jadi saya tekan sini kuat. Tekan ataupun lenguh ni, tekan sini pula tangan. Ha, ha. Ni ya, seluruh tepi. Tekan. Seluruh tepi ni tekan. Okey. Tekan. Tekan kuat dalam berapa minit, dalam setengah minit, 30 saat atau 20 saat. Awak nak gosok-gosok pun tak apa. Tapi gosok-gosok, dia gosok di tenyih. Bukan gosok urut-urut gitu, bukan. Tekan dan tenyih, gitu je. Maksudnya siap-siap kulitnya. Ha. Sampai atas ya, sampai dekat sini. Ha. Nampak tak? Ha. Okey. I- Cuba rasa tangan tu. Okey, puluh-puluh ke? Kemudian urut sini. Kalau saya anda kan sakit tengkuk sini, saya biasanya point saya kat sini. Contoh saya lenguh di sini sebelah kiri ni, kan sebelah kiri. Jadi saya tekan lah. Tekan sini. Tekan. Tempat tu mesti sakit. Tempat tu memang sakit. Kita tengok kuat-kuat, kuat-kuat kita tengok. Kemudian kita rasa hilang lah. Hilang lah. Hilang. Ha. Bagi mereka yang tidak ada kemahiran tentang urut-urut ni, anda tekan je lah. Masuklah, kalau ada lubang-lubang tu, kat sini ada lubang kan? Kat sini ada lubang, tekan je lubang-lubang tu. Atas bawah, tekan je. Ada tempat yang sakit kat situ. Situ awak tekan, tekan kuat. Hmm. Kalau saya siapa yang sakit ke kiri, dia akan sakit di kiri. Ya? Ah. Kemudian anda urut di seluruh sini. Tekan lah. Kat sini mesti ada tempat yang sakit. Awak kena carilah. Ah. Memang ada sakit. Okey. Ini okey. Last. Banyak ni 3 option bagilah. Hmm. Saya ajar amalia. Teorinya kenapa pun buat macam tu pun tak ada cerita lah. Tak sempat nak cerita pun. Dekat sini kan. Dekat sini kan. Ada lubang. Ada lubang kan? Ni. Bukannya dekat dalam telinga. Dekat depan telinga ni. Dekat bahagian ni. Ada lubang. Ada lubang tengkorak dia. Ni. Nampak tak? Ni. Ni. Rasa tak? Ah, Tekanlah situ. Selagi atas tu pun ada lubang, tekan. Tekan sini. Ni pun ada lubang juga ni. Sini pun ada lubang. Mana saya nak tunjuk ni? Kiri kanan. Kiri. Okey, sini. Ini pun lubang. Tekan lubang tu. Ha, Tekan lubang tu. Okey, last kali. Hmm, okey. Ah, Anda tekan pakai ibu jari. Mana-mana tempat yang ada tulang tadi. Ni. Okey, tekan je pakai ibu jari. Kadang-kadang ibu jari sakit macam mana? Kan? Ah, awak ibu jari kena setakat mana kita boleh tekan. Awak try lah banyak banyak tempat. Okay. Kita tekan ibu jari kiri kanan. Okey, dah. Kemudian ni tekan ya. Dah tekan ya. Okey, kemudian yang belakang ni pun tekan. Ni. Tekan kat mana pun.
tekan yang ban. Tekan yang ban tu. Tekan yang berotot tu. Ya? Bukan di tengah, tepi dia. Tepi sikit je. Ha. Faham tak? Okey. Dua-dua tekan, semua tekan. 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 Sampai lembut. Tekan sampai lembut. Tekan. Nampak tak ni? Ini dekat tulang. Yang ibu jari dekat tu, tulang. Yang ni, yang ni, yang atas ni, dekat belakang dia. Okey, tekan. Dua semua tekan. Hmm. Ah, Kemudian sampai di belakang tu lembut, ni lembut, yang bahagian sini lembut awak tarik ke atas, siap di ke atas, siap di ke atas. Siap di atas, tahan. Lama sikit tahan sampai dalam 20 saat lepas. Tapi ini tak bergerak. Ibu jari ini tidak bergerak. Kat sini juga. Faham ke? Okay. Tekan yang bonggol tu, tempat bonggol tu tekan kuat. Tekan sampai lembut, baru tolak ke atas. Tapi apa nama? Ibu jari ni letak kat sini. Tetapi apabila ada orang yang merawat belakang, terbalik. Yang kalau orang lain belakang merawat, yang tekan tepi tu pakai jari. Yang tolak ke belakang tu pakai ibu jari. Sebab apa? Sebab kita buat sendiri dengan orang lain buat lain tangan. Ha. Kalau orang lain buat, dia, dia yang ini dia letak kat tepi, yang ibu jari ni tak di belakang, tolak ke atas.